Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, serta sahabat-sahabat seperjuangan yang saya kasihi. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan untuk mencari calon suami, tetapi untuk membawa anda semua sama-sama menyelami, mendalami, memahami maudhu bicara yang berbunyi jenayah zina meruntuhkan ummah. Sekalung aspirasi saya kalungkan buat tuan pengerusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang dikasihi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat anda yang sudi melapangkan masa. Tuan-tuan dan puan yang saya kasihi, menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang penzina tidak akan berzina ketika dia sedang beriman. Maksudnya, iman seseorang itu akan tergelincir atau terpadam sementara sewaktu dia melakukan zina. Kerana apa? Kerana perbuatan itu sangat bercanggah dengan akhlak seorang Muslim. Zina itu ibarat api yang kecil pada awalnya. Namun, jika tidak dipadam segera, perbuatan ini akan membakar maruah, memusnahkan keluarga dan menghanguskan kehormatan umat. Zina juga umpama racun, manis di dalam nafsu, tetapi perlahan-lahan membunuh hati, iman dan masa depan. Hadirin dan hadirat sekalian, zina bukan sekadar satu dosa besar, malah zina adalah jenayah yang menghancurkan maruah, merosakkan akhlak dan bergoncang struktur masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat. Jika kita mendalami ayat ini, bukan sahaja menyebut larangan, bukan sekadar melakukan, bahkan mendekati juga dikira sebagai dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang perbuatan zina secara langsung, tetapi juga melarang mendekatinya. Hal ini menunjukkan betapa beratnya larangan ini. Mendekati bermaksud termasuk semua perkara yang boleh membawa kepada zina, seperti berdua-duaan antara bukan mahram, menonton bahan lucah, berpakaian tidak sopan atau pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Manakala perbuatan zina yang dikatakan sebagai perbuatan keji pula digambarkan sebagai perbuatan yang amat keji, merosakkan akhlak, maruah dan institusi keluarga. Malah termasuk dalam dosa besar dan kesannya sangat buruk terhadap individu dan masyarakat. Justeru, ayat ini mengingatkan umat Islam agar menjaga batas pergaulan, memperkuatkan akhlak dan maruah, serta menutup semua jalan yang boleh membawa kepada perbuatan zina. Hal ini adalah peringatan tegas terhadap pentingnya menjaga kesucian diri dan masyarakat. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, mengapakah zina dikatakan meruntuhkan ummah? Pertama, zina menghancurkan institusi keluarga. Anak-anak yang lahir tanpa ikatan sah sering menjadi mangsa stigma masyarakat. Mereka dibesarkan tanpa kasih sayang yang sempurna dan tanpa bimbingan yang jelas. Hal ini membuka ruang kepada generasi muda yang lemah jati diri dan mudah terjerumus ke dalam kancah maksiat pula. Yang kedua, zina menyumbang kepada pelbagai penyakit sosial, penyakit kelamin, HIV atau AIDS, penderaan bayi, pembuangan anak luar nikah dan pelbagai lagi. Malapetaka yang semuanya berpunca daripada zina. Perbuatan ini seperti barah yang menular dalam tubuh masyarakat. Apakah ini masa depan yang kita dambakan untuk negara dan umat Islam? Yang ketiga, zina mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah membuktikan bahawa kaum yang tenggelam dalam maksiat dihancurkan oleh azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut dihancurkan oleh angin kencang dan hujan batu kerana mereka telah melampaui batas. Kaum ini terkenal sebagai golongan pertama dalam sejarah manusia yang melakukan zina songsang atau homoseksual secara terbuka dan berleluasa. Mereka telah meninggalkan hubungan dengan wanita dan cenderung kepada lelaki untuk memuaskan nafsu. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan kejadian ini dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81.
Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah kamu dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu? Maka benarlah, zina bukan sekadar perbuatan antara dua insan, tetapi boleh menjadi bom jangka yang akan meruntuhkan asas kekuatan ummah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apakah solusi yang kita ada? Kita tidak boleh berdiam diri. Ayolah, kita masih bangkit. Kita mesti bangkit. Kuatkanlah pendidikan agama dalam kalangan masyarakat. Anak-anak perlu ditanam dengan nilai malu, iman dan takwa sejak kecil. Ibu bapa harus menjadi contoh teladan dan peka terhadap siapa anak-anak mereka berkawan dan dengan siapa mereka bergaul. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang syariah mesti tegas dan konsisten. Pelaku zina perlu dikenakan hukuman dan setimpal sebagai pengajaran dan menjadi ibrah kepada masyarakat. Akhir sekali, media dan hiburan perlu ditapis dan dibersihkan daripada unsur-unsur lucah dan merangsang nafsu. Kita tidak boleh membiarkan rumah kita dicemari dengan maksiat melalui skrin yang kecil, tetapi memberi impak yang besar kepada ummah dan masyarakat. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, marilah kita renungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Hakim yang bermaksud, apabila zina dan riba telah merebak di sebuah negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Oleh itu, marilah kita sama-sama memerangi zina dalam diri, keluarga dan masyarakat. Peliharalah diri, jagalah maruah dan lindungi ummah. Hanya dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, barulah kita mampu membina umat yang kuat, bermaruah dan diredai Allah. Perbuatan zina bukan sahaja menyimpang daripada fitrah, tetapi mengundang kemurkaan Allah dan kehancuran masyarakat. Dakwah mesti diteruskan walau berdepan penolakan. Taubat dan perubahan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Sayangilah diri, peliharalah maruah, lindungilah ummah. Sekian sahaja syarahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.